Okey, hari ni aku nak share pengetahuan dekat korang. Okey, pulau-pulau dekat Mersing ni, okey, untuk pengetahuan korang, pulau-pulau dekat Mersing ni memang cantik-cantik guys. Okey, dan untuk pengetahuan antara yang paling besar dekat Mersing, kalau korang nak tahu, filem produksi daripada Eropah diorang shoot filem dekat pulau-pulau dekat Mersing ni guys. Sebab apa? Mungkin antara yang besar dia adalah sebab pulau-pulau dekat Mersing ni cantik. Bila dia shoot filem, view dalam filem diorang memang awesome guys. Produksi diorang pun bukannya kecil-kecil menelan kos yang mahal juga filem produksi filem daripada Eropah guys. So kita orang tempatan ataupun orang Johor ataupun orang Malaysia yang belum datang ke Mersing dan buat island hopping pusing-pusing pulau dekat Mersing ni, korang kena cuba guys. Malu guys, malu. Orang daripada Eropah babe, orang daripada Eropah datang Mersing, shoot filem dekat Mersing. Sebab apa? Sebab berkemungkinan besar pulau-pulau dekat Mersing ni antara pilihan diorang. Sebab pulau-pulau dekat Mersing ni semua cantik-cantik. So siapa-siapa orang Malaysia yang nak buat island hopping dekat pulau-pulau Mersing, korang boleh DM saya untuk booking package guys. Kita ada package 4 pulau island hopping, kita ada package 6 pulau island hopping. Harga untuk dewasa satu kepala daripada RM150 sampai RM170 guys. So siapa yang berminat nak booking island hopping, korang boleh DM saya guys. Okay, so yang mana yang tengok video saya, terima kasih. Tolong komen, like and share guys. Yang belum follow, korang follow dulu guys. Terima kasih.